ambil barang keperluan, bayar berapa? Okey, demo nama apa? Ajak. Okey. Demo tahu tak kita nak belanja apa demo? Barang keperluan. Okey. Untuk segmen barang keperluan ni, ambil apa yang Am suruh ambil. Boleh? Boleh. Semula Am suruh ambil beras. Tengok. Tak gaji lah. Tok dekat-dekat ni lah. Kita ambil barang lepas tu kita tok sini deh. Boleh kau? Okey, barang pertama beras. Barang yang kedua dulu. Dan barang-barang asas dulu. Gula 2. Okey. Ambil sardin 2 ting hok besar. Barang yang ke berapa tu? Barang yang keempat. Jom. Cik sama ayat Adi. Barang yang keempat pun kita ambil barang asas dulu. Nak telur. Telur ni kan Kau tahu nanti habis ni aja. Barang yang kelima. Kalaunya Am belanja susu, Maggi. Tapi dia ada 2 pilihan. Nak Maggi ataupun nak susu ting 2. Susu ting 2. Dia ambil susu ting 2. Tak ada. Nipu je. Am tak bagi pilihan pun. Am bagi juga Maggi satu. Maggi sikit. Am nak belanja ke? Barang yang ketujuh biasalah Am akan bagi sos arnab. Atau Am nak ayat sikit lagi. Sangat Am nak ayat terima kasih sangat-sangat dah beli sos arnab ataupun yang dah bagi 5 bintang dekat Am punya kedai. Am sangat terima kasih, okey. Jadi, go. Barang yang last, okey. Untuk barang random, ambil je apa yang ada kat kedai ni, asalkan satu saja. Okey, barang random nama apa? Ajak ambil adalah potato. Boleh lah. Kadang-kadang orang ambil ke tu? Ramen. Memang tak saya ramen. Tak apa. Dah. Jom kita bayar. Tunggu ni boleh bawa belakang ni. Tunjuk sikit. Okey. Siap dah kita belanja adik. Adik ajak kita ni yang macam nama gangster sikit. Okey, kata-kata terakhir. Jangan lupa follow. Jangan lupa apa? Follow Am. Follow Am. Itulah. Terima kasih. Ciao.